Cantik view kat sini. Lama tak tengok pemandangan macam ni kan. Betul tu. Asyik sibuk kerja. Sekali-sekala bercuti macam ni seronok juga. Nasib baik kat office AI dah take over. Mudah sikit kerja aku. AI ni boleh jadi peluang, boleh juga jadi ancaman pada kerja manusia. Especially kerja rutin. Kerajaan Madani nak rakyat naik taraf kemahiran, bukan ditinggalkan. Betul. AI ni cuma alat. Kalau kita bijak guna, kita boleh jadi lebih produktif. Malaysia pun tengah percepat usaha jadi negara AI. Pelan tindakan AI kebangsaan sedang dilaksanakan bagi mencapai negara kecerdasan buatan menjelang 2030. Bagi transformasi ekonomi digital, program latihan semula dan pendidikan digital tu penting. Ya, tumpuan kepada pembangunan teknologi, bakat, tadbir urus, infrastruktur dan pelaburan mampan. Kalau rakyat dapat akses latihan, bukan setakat kerja teknikal, tapi perniagaan, kreativiti dan macam-macam. Yang penting jangan takut, kita kena adapt. Ya, masyarakat Madani kena sedia berubah, jangan tertinggal. Setuju. Masa depan ni, kita kena gerak sama-sama. AI jadi penguat, bukan ancaman. Betul tu. Jemput makan weh, sedap durian ni.